Soalan, betul ke kalau kita berhimpun ramai-ramai kemudian kita berzikir maka itu adalah bid'ah? Uh, Jelas ini adalah salah satu kefahaman yang sangat-sangat salah dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah himpunkan beberapa hadis berkenaan dengan tuntutan untuk kita berzikir apabila kita bertemu, kerana pertemuan tanpa zikrullah itu sebenarnya adalah satu penyesalan dan satu majlis yang lebih busuk daripada bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi." Tidak ada satu kaum atau satu kumpulan manusia yang bangkit daripada satu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala padanya, illa qamu an mithli jifati himarin, melainkan mereka bangkit daripada bangkai keldai, iaitu satu bangkai yang sangat busuk dan hina. Wa kana lahum hasrah, dan bagi mereka penyesalan pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan kemudian ada riwayat daripada Imam Tirmizi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim." Tidak duduk satu kaum ataupun satu kumpulan manusia dalam satu majlis yang mana mereka tak berzikir pada Allah Subhanahu taala padanya dan tak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tirah, melainkan akan menjadi satu penyesalan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Fa in syaa azabahum, sekiranya Allah mahu, Allah boleh mengazab mereka, dan wa in syaa ghafara lahum, dan sekiranya Allah mahu, Allah boleh mengampunkan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadza hadithun hasanun sahihun. Maka jelas sebenarnya di sisi ahli sunnah wal jamaah, setiap kali kita berhimpun, setiap kali kita bertemu, maka di sana ada tuntutan untuk berzikir. Maka kefahaman yang mengatakan bahawa berhimpun dan berzikir itu bid'ah, ia adalah jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk membaca kafarah majlis atau tasbih kafarah, dan para sahabat apabila mereka bertemu dan mereka tak akan berpisah melainkan dengan membaca surah Al-Asr, iaitu surah Wal-Asr, agar segala pertemuan, agar segala majlis tidak menjadi satu majlis yang tidak ada padanya zikrullah.